Boleh tak saya nak ajak tuan-puan fikir sekejap? Bila kita pencen nanti, apa sebenarnya yang berhenti? Gaji. Betul, tapi bil elektrik berhenti tak? Barang dapur berhenti tak? Kos rawatan berhenti tak? Dan komitmen keluarga berhenti tak? Inilah perkara yang ramai orang jarang fikir awal. Kita selalu bayangkan pencen sebagai masa untuk berehat. Memang itu yang kita harapkan. Tapi, kalau kewangan belum bersedia, pencen boleh jadi fasa yang sangat menekan. Saya belajar daripada mentor saya bahawa pencen bukan soal umur. Pencen ialah soal keuangan. Bila saya faham perkara itu, saya mula sedar persediaan pencen bukan bermula bila umur kita hampir 55 tahun atau 60 tahun. Ia bermula semasa kita masih ada gaji. Sebab semasa gaji masih masuk, di situlah peluang kita untuk membina dana kecemasan, kurangkan hutang dan tambahkan aset sedikit demi sedikit. Gaji mungkin berhenti apabila kita pencen, tetapi kehidupan tetap perlu dibiayai. Follow saya dalam video seterusnya. Saya akan kongsikan kenapa anak bukan pelan pencen utama.